ni hasil dia tu. Kita pakai yang mall bentuk ni. Okey, jom kita tengok yang bentuk L pula. Okey, nampak ni. Cik tangga ada 6 mall Tengok. Sini 3, sini 3. Ni bentuk L. Bentuk L. Kita letak sini. Tunjuk kat akak. Ni bentuk macam ni. Ni yang kita dah pasang lah kat rumah kita. Okey, ada 2 bentuk. So yang ni hasil je. Yang ni pula. Tada! Tuh. Cantik tak? Bentuk L. Alhamdulillah cantik syukur nikmat. Kita tunjuk dengan lebih dekat detail. Sekejap bismillah. Tuh. Boleh lah kak. Okey. Sehari 3 jenis. 3 jenis L, 3 jenis bentuk macam ni. Okey lah, slow-slow kita buat kan. Okey, alright. Kalau nak dapatkan mall, boleh dapatkan. Nanti suruh suami akak buat. Yang penting ikut step dekat video Cik Tangga. InsyaAllah jadi. Okey. Apa-apa pun, L, ku panggil namamu. Okey, alright. Semoga menjawab soalan akak terbaik.